Mari saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengerusi mesyuarat malam ni. Mael, ini rasuah namanya. Kami tak nak rasuah. Kami nak makan rezeki yang halal. Okey. Saya dah buat dah apa awak suruh. Nanti masukkan duit yang saya minta dalam akaun saya, okey? Terima kasih. Assalamualaikum Abang Halim. Saya nak tanya ni, yang tentang alat ganti untuk pam air minggu lepas tu dah buat permohonan untuk beli ke belum? Belum lagi. Tak perlu tahu kot pasal tu. Sangat pasal tu Amir. Saya urus sendiri. Tapi bahagian penyelenggaraan dah desak. Kalau lambat, projek kita boleh tergendala. Saya dah cakap dah. Saya urus sendiri. Jangan nak sibuk sangat pasal orang lain. Fokus je kerja kamu sendiri sudahlah. Maaf bang, saya cuma tanya sebab nak bantu je. Saya hargai kerjasama Encik. Ini sikit buah tangan, tanda penghargaan. Ini tak perlulah. Saya ikhlas. Lagipun saya yakin Encik tahu mana satu syarikat yang paling layak dapat proyek itu kan? Baiklah. Saya faham. Ni buah tangga macam biasa? Jangan beritahu orang. Jangan kuat-kuat. Okey. Macam biasa tu. Kita harus menjauhi sebarang bentuk amanan rasuah kerana ia bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mencemarkan integriti dan maruah diri. Hapuskan rasuah, tegakkan integriti.